Kalau album ni adalah satu perjalanan, aku mengharapkan album ni dia akan nak lawan Dinda tu. Aku rasa dia dah satu liga yang lain lah. Tapi aku rasa dia boleh bawa Masdo ke satu lagi ruang eksplorasi yang lain. Sebab aku ada sedikit cemburu melihat orang-orang, maksudnya crowd. Ada certain band, crowd dia lah, dia ada, orang boleh tahu, okay, ni crowd Masdo, ni crowd band ni. So aku mengharapkan Masdo Perubahan ni dapat mencungkil ataupun meragut hati-hati orang-orang yang tak dengar lagu Masdo. Aku rasa dalam album ni ada satu lagu yang aku rasa dia boleh bawa kita sampai luar dari kepompong muzik yang sedikala ada kita pernah reach kan. So aku rasa dia ada value market yang lebih luas sedikit lah. Rasa dia akan buka satu laluan baru dengan ada sebuah lagu ni. Aim utama dia adalah untuk besarkan lagi fanbase, membesarkan lagi minat orang terhadap Masdo tu lah. Kita nak tunjuk Masdo ni pun bukanlah sebagai band yang boleh main lagu-lagu catchy, kita boleh juga serius punya. Aku harap destinasi dia adalah, kalau dia boleh digambarkan sebuah bandar di Tokyo,